Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara mudah nak buat Portugese egg tart. Guna 2 bahan je. Pertama sekali kena ada Portugese egg tart topping dan yang kedua kena ada tart shield. 2 bahan-bahan ni kita boleh beli dekat kedai bakery. Harga dia murah je. Siapkan dulang pembakar, susun shield egg tart kita. Satu paket shield egg tart tadi kita dapat 30 pieces. Mari kita tengok satu kotak topping tadi tu kita dapat berapa pieces. Kemudian kita tuangkan topping ke dalam shield tart kita. Okey, satu kotak topping ni saya dapat 15 pieces. Lepas siap semua, kita bakar dalam oven suhu 200 darjah Celsius selama 30 minit. Resipi kali ni paling senang nak buat. Cantik kan hasilnya macam beli kat kedai. Jomlah korang try buat. Confirm jadi. Okey, kepada semua terima kasih dah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan butang notification untuk lihat video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.